Dekat link saya bagi tu, kabel X1 daripada Neomo tau. Yang ni, memang puas hati lah. Saya memang tak boleh brand lah. Kalau kabel daripada Neomo ni, yang ni 1.8 meter tau. Sangat-sangat panjang. Kalau korang nak buat jumping rope pun tak ada masalah, nampak? Panjang sangat tau. Lepas tu dia punya kabel ni, korang tengok macam ni Okay, yang sebelah sini saya ada penutup tau. Ni. So korang cabut ni, yang ni type A tau. Type A, yang ni Lightning iOS punya, yang iPhone punya lama tu kan. Yang ni. Nampak? Lepas tu kalau korang tak nak guna yang type A ni, korang tarik je macam ni, letak ke tepi macam ni. Yang ni type C. Nampak? Lepas tu kat sini pula korang boleh cabut juga. Yang ni type C juga. Yang ni memang 240 watt. Boleh charge laju sangat tau. Kalau kabel biasa ni dia ambil masa 1 jam untuk cukupkan 80% bateri, 2 jam untuk cukupkan 100% bateri. Tapi kalau kita tukar yang kabel daripada Neomo punya ni, yang S1 punya ni, okey kita cocok Kita tengok. Kabel daripada Neomo pula ambil masa 42 minit sahaja untuk 80% dan 1 jam 39 minit sahaja untuk 100%. Memang sangat-sangat jimat masa. Lepas tu kalau nak simpan, tutup macam ni balik. Lepas tu yang ni pun sama juga. Okey, penutup ni kalau korang tak nak, korang boleh buang lah. Tapi kalau nak, korang simpan macam ni untuk jaga dia punya ni lah. Pak, ngam-ngam je. Ini susah nak dapat ni. Okey, lepas tu dah boleh simpan lah. Korang gulung je. Dia takkan rosak tau. Gulung je macam ni. Nampak? Senang je. Ini kalau nak bawa pergi travel memang membantu sangat. Lepas tu tali dia ni, berpusing macam ni. Dah, boleh ke mana? Simpan dalam beg. Dan yang ni memang saya suka sangat bila saya pergi travel kan. Handphone tiba-tiba dah nak habis bateri kan. Keluar je kabel ni, korang cari switch mana-mana, korang cocok, dapat setengah jam pun dah jadi dah. Handphone korang cepat je penuh. Okey, kalau nak dapatkan sekarang tau. Yang ni model yang S1 punya, dapatkan sekarang tau. Yang ni model daripada Neomo ni, korang try satu yang ni memang puas hati. Nak transfer file daripada laptop ke handphone ke laptop tak ada masalah. Dapatkan sekarang tau. Harga tengah promo, link saya dah bagi.